hukuman gantung dilaksanakan. Gantung ni dia makan masa yang sekejap je lah. Jadi kita keluarkan banduan yang akan dihukum gantung dari bilik akhirnya tu, bilik akhir, bukan bilik akhir, bilik menunggu untuk digantung. Bilik akhir di tempat lain, bilik menunggu untuk digantung adalah tempat lain. Jadi bila kita bagi peluang mereka bersembayang, selepas dia bersembayang, bagi dia peluang berdoa sekejap, kemudian kita buka sel tu, kita terus tutup kepalanya, bawa jalan dengan secepatlah, kalau boleh tidak daripada tempat selnya ke tempat untuk digantung tu, kalau boleh jangan lebih daripada 30 second lah, 30 saat. Terus masuk, pasang tali dengan dihadir oleh pengarah bagi segena mengatakan kau okey. Biasanya dia tunjuk jari macam ni lah, kan? Dan disaksikan oleh magistrate, doktor dan pegawai penjara, termasuk timbalan penguasa dan ke atas masuk saya lah. Sebaik saja digantung, tali yang digantung tu bukan diletak di belakang tu, dia akan letak di sebelah sini, sebelah kiri ni. Jadi sebaiknya sahaja tu digantung, dia ada satu macam nut copper lah, dibuat daripada tembaga, jadi dirapatkan ke leher ni, dan sebesarnya gitulah, lebih kurang bulat, ditolak. Jadi bila papan yang dia pijak tu terbuka, badannya jatuh, dan di sini tu dia patahkan leher sini lah. Jadi cepat dia meninggal dengan cepat, dia tidak lemah, dia mati kerana patah. Orang Kelantan kata sini macam ada mok punah. Mok punah ini kalau dah jatuh, dah patah, matilah. Sebab tu kalau kita hati-hati, kalau bergaduh apa, kalau nak pukul anak, kena apa, nak tumbuk, jangan tumbuk kawasan sini. Sebab kalau kena dia punya tempat tu, dia boleh mati dengan segera lah, tambah benda yang keras.